صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah kita dapat sama-sama menyambung balik kuliah kita dalam buku karangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang bertajuk Irsyadul Fatwa, karangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Jika ada sebarang soalan, tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp ke 0102326621. Tajuk kita pada malam ini, kita sambung bab 3.5 iaitu fiqh muamalat. Fiqh yang berkaitan tentang muamalah ataupun yang berkaitan tentang kewangan Islam. Muamalat Islam. Antara soalan yang selalu ditanya oleh masyarakat kepada Jabatan Mufti iaitu apakah yang dimaksudkan dengan hukum bai' ainah. Bai' ainah, kalau tuan-tuan pergi ke bank nak beli rumah, nak beli kereta, kadang-kadang istilah ini akan diguna pakai oleh sebahagian bank dan ada yang dah tak pakai. Kita faham apakah yang dimaksudkan dengan bai' ainah. Perkara ini tuan-tuan kena faham betul-betul sebab sekarang bahawa ni kita ada muzakarah, perbincangan yang sangat detail berkaitan tentang helah dalam kewangan Islam ataupun dalam perbankan Islam. Sebab apa jadi gitu? Kerana sudah ada yang mengatakan bahawa perbankan Islam dan konvensional sama je. Ya. Yang cakap ni bukan orang kampung, bukan orang duduk menoreh getah, orang-orang yang duduk kampung, dia tak tahu apa tak. Yang cakap ni semua orang pandai-pandai. Yang boleh baca bahasa Inggeris, yang boleh baca kontrak. Dia orang kata, Ustaz, sebenarnya kalau kita kaji, kita baca kontrak, kita baca keuntungan yang bank dapat, sama je. Kalau ambil konvensional, ada riba dia katakan. Tapi sebenarnya bank dapat untung. Dia kata gitu. Konvensional, pinjam RM500,000, bayar balik pada bank, berapa biasa? Kalau RM500,000 berapa? Berapa? 1 juta ikut kepada tahun kan? 30 tahun. Kalau buat 20 tahun, maybe dalam 800,000. Ni dia orang kira tau. Lepas tu datang pula yang pandai sikit, dia kata saya dah baca dah yang Islamik punya. Wah, yang Islamik akad A, akad B, akad C, tam keluar, pinjam 500, bayar 850. Sama je. Haji bergelak lah. Ni dah jadi viral tau. Sebab ada yang kata daripada ambil bank bank Islam ke, bank konvensional ke, yang sekarang ni tengok yang mana paling murah kita bayar. Dia fikir macam tu pula. Tuan-tuan, benda-benda macam ni tuan-tuan kena faham betul-betul. Yang membezakan antara konvensional dengan Islam adalah akad. Contoh. Apa beza meniduri wanita, meniduri lelaki dengan akad. Akad dia akad. Meniduri lelaki atau perempuan. Macam mana nak bagi contoh? Payah betul. Tanpa nikah dengan nikah. Apa beza?
Apa beza? Aku tidur dengan perempuan ni. Aku tidur dengan lelaki ni. Yang ni boleh, yang tu tak boleh. Kenapa tak boleh? Apa beza? Akad. Lepas tu kena ada kena ada wali, kena ada saksi. Kan? Ada ijab dan qabul, akad lah tu. Lepas kena ada apa lagi? Dan dua tu. Lelaki dan perempuan, 5. Lama tak kahwin, lupa. Dah. Bezanya akad. Aku terima nikahnya, aku nikahkan di kau. Kalau bapa wali tu ada, aku nikahkan di kau, yang tu pun terima. Akad. Dia punya akhir je apa benda? Boleh tidur. Boleh duduk sekali. Boleh serumah. Boleh sebilik. Boleh apa sahaja kau nak buat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Contoh mudah tu. Beza antara nikah dengan zina. Kenapa zina tak boleh? Penghujungnya adalah persetubuhan. Penghujungnya adalah apa lagi? Duduk serumah. Penghujungnya adalah duduk sebilik. Tapi yang tu boleh, yang ini tak boleh. Ialah akad. Kenapa orang samakan konvensional dengan Islam? Tu saya tak boleh terima otak saya. Sebab saya bagi tahu masa mesyuarat muzakarah hari ni, saya bagi tahu bank-bank jangan simpan duit, keluarkan duit, promo benda-benda ni. Kan? Buat satu program besar-besaran. Perbankan bank di masjid dan surau. Buatlah program. Jadi maknanya pihak masjid akan sampaikan, pihak bank akan bagi tahu apa itu tawarruk, apa itu ainah. Ni salah satulah. Apa itu perbankan Islam, apa itu konvensional, apa itu takaful, apa itu insurans. Beza tu. Kita sebut insurans lagi, insurans tak patuh syariah. Takaful patuh syariah. Kat situ beza dah. Nampak tak? Jadi sebenarnya kita kena tahu tuan-tuan. Kalau tidak kita jadi sama je semua. Susah bila orang cakap, "Bau ni kat mana? Kat Putrajaya pun saya mengajar." Benda sama. Mengajar kitab. Ada seorang mamat ni, dia dah tak pernah datang. Tiba-tiba datang marah-marah. Saya kata, "Kau marah siapa ni?" Dia marah ke bank Islam. Macam aku kerja kat bank. Dia kata sama. Apa benda ni, pinjam 500 bayar 800.5. Kalau pergi konvensional bayar 800, beza 50,000. Konvensional lebih baik dan lebih Islam daripada bank Islam. Sudah, dia marah. Dia ingat aku kerja bank kot. Kau janganlah marah. Kau faham dulu kenapa jadi macam tu. Dia ada sebab kenapa yang tu murah, yang ni mahal. Dia ada ada sebab musabab je. Islam benarkan jual beli, tapi tak boleh makan riba. Tu sebab dia kena cari jalan macam mana nak elak daripada riba. Tu kena faham betul-betul tuan-tuan. Kalau itu payah kalau nak cakap. Dia kena masuk kelas. Dan kena belajar, kena baca. Sama juga macam orang beli rumah kan. Tuan-tuan tengok ada orang kata ni scammer. Bank-bank ni kebanyakan beli rumah, pinjaman pembiayaan, pinjaman adalah scam, dia kata scam. Bila tak boleh bayar, Islam tak pernah, orang kata apa? Tak pernah nak ambil ya. Budak tinggal kunci. Apa nama ni? Dia kata bank ni scam, dia kata scam. Saya kata scam kat mana? Dia kata bila tak boleh bayar, memang susah kita, dia kata. Kita akan jadi susah, kita akan jadi, orang kata apa? Bank tak tolong kita. Saya kata sebenarnya apa yang awak nak daripada bank sebenarnya? Bank ni kena ikut cara Islam. Saya kata apa cara Islam dia? Tengok mentaliti kita ni. Pinjam 1 juta, bayar 1 juta. Saya kata, Ji, macam mana Ji? Kalau pergi bank nak beli rumah 1 juta, pinjam 1 juta dengan bank, bayar balik 1 juta. Tuan-tuan rasa bank bagi tak? Bagi tak? Jangan kata bank, adik-beradik pun tak bagi. Nak pinjam adik-beradik jangan kata 1 juta. Nak pinjam 5,000 pun adik-beradik fikir, aku tak ada duit lah weh. Aku pun susah kan ni. Tengok, nampak tak? Sebab apa? Sebab kalau bank bagi 1 juta kat kita, bayar balik 1 juta dalam masa 20 tahun, itu dipanggil amal jariah. Orang yang ada duit, dia takkan fikir. Orang yang ada 1 juta, dia takkan fikir bagi macam tu, tak. Dia akan fikir, letak dekat fixed deposit, aku dapat setahun, berapa banyak aku dapat. Dia nak gandakan duit yang dia ada. Kan Allah bagi tahu, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak adalah keinginan manusia. So,
ada sebab lah kenapa kita bank boleh ambil untung. Tapi mesti dalam bentuk bisnes, perniagaan, jual beli. Sewa, boleh. Ambil untung sewa, boleh, tak salah. Tapi kalau bab bagi hutang, ambil lebih daripada hutang, itu tak boleh. Itu riba. Riba tak boleh. Elakkan. Itu yang dibincang Helah tu. Baik. Bai'inah merujuk kepada satu bentuk kontrak jual beli yang berlaku antara dua pihak, iaitu penjual menjual satu asetnya kepada pembeli dengan harga tinggi. Dan pembayaran dilakukan secara tangguh atau ansuran. Kemudian penjual membeli semula aset tersebut daripada pembeli dengan harga yang lebih rendah dan pembayaran dilakukan secara tunai. Okey, sebahagian besar fuqaha menyatakan terdapat 3 bentuk hal jual beli yang dikategorikan sebagai bai'inah, yang kesemuanya menyimpulkan bahawa aset yang dijual itu datangnya daripada pihak pembiaya. Mana pembiaya yang bayar sebenarnya. Ni dia dipanggil helah. Pihak pembiaya akan menjual sesuatu barangan kepada pembeli dengan harga tangguh. Kemudian pihak pembiaya akan membeli semula barangan tersebut dengan harga tunai yang dibayar dengan harga yang lebih murah daripada harga tangguh. Okey? Hujah yang mengharuskan bai'inah, fuqaha silam tidak bersepakat. Yang ni memang khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama tak. Bank banyak guna ini sebenarnya. Dulu. Ulama-ulama terdahulu tidak sepakat dalam menentukan hukum bai'inah. Berikut ialah pendapat ulama. Sebahagian besar ahli fuqaha berpandangan hal bai'inah tidak sah kerana ia merupakan zariah, jalan atau helah untuk menghalalkan riba. Okey, ni dia sebenarnya nak guna riba tak boleh. Jadi dia buatlah bai'inah. Kan? Pembiaya, orang kata apa? Pembiaya ni dia akan aset yang dijual datangnya daripada pihak pembiaya. Pembiaya tu aset yang dijual. Pembiaya akan menjual sesuatu barangan kepada pembeli. Dia jual barang, pembiaya akan jual satu aset kepada pembeli dengan harga tangguh. Kemudian pihak pembiaya yang biaya tu, dia akan membeli semula dengan barangan tersebut dengan harga tunai yang dibayar dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya dia main kat situ lah. So pembiaya tetap dapat untung, kan? Pembeli beli dengan harga yang mahal. Baik. Dan benda inilah kata sebahagian ulama kata tak boleh. Dia jalan menuju ke riba sebab yang pembiaya tu tetap dapat untung juga. Bank tu tetap dapat untung juga. Kat sini yang ada petikai tu. Mazhab Hanafi berpandangan bai'inah hanya sah sekiranya melibatkan pihak ketiga yang menjadi orang tengah antara penjual iaitu pemiutang dan pembeli penghutang. Manakala mazhab Maliki dan Hambali menolak bai'inah. Ni mazhab Maliki dan Hambali menolak bai'inah dan menganggap tidak sah. Ini adalah berdasarkan kepada prinsip sadu zari'ah. Nak tutup pintu-pintu yang membawa kepada riba. Mana menutup pintu yang boleh menyebabkan bank sentiasa mendapat untung. Sebab masa COVID, bank untung juga walaupun COVID. Kan? Bank takkan rugi. Walaupun macam-macam moratorium lah apa ni kan. Semua tetap bank tetap untung besar. Ya? Ada juga yang dulu dia buat macam mana tau. Dari sudut logiknya, ialah contoh tuan-tuan nak beli kereta. Kereta Myvi berapa harga? 50,000, kan? Tuan-tuan nak beli, tuan-tuan tak ada duit. Nak buat pinjaman dengan bank bagi 50, kita bayar selama 7 tahun, 50 balik memang bank takkan bagi lah. Bank kata baik aku pergi labur tempat lain. Jadi bank buat macam mana? Ya?
Dia beli daripada Pro2 dengan harga cash 50,000. Kan? Lepas tu dia jual balik kepada pembeli ataupun orang yang nak kereta tu dengan harga yang lebih mahal. Harga tangguh 30 jadi berapa? 80,000, 60,000. Begitulah. Jadi bank tetap dapat yang lebihan tu. Selama 7 tahun dia akan dapat 30,000 atau 20,000 lebih daripada harga asal. Kalau dia buat pinjaman, dia bagi kau 50, kau bayar 70,000, itu riba nampak sangat. Jadi dia buatlah kaedah ini untuk elak daripada nampak mengambil direct duit itu. Sebenarnya kalau saya punya pandangan, itu adalah kaedah jual beli yang jelas. Nampak tak? Walaupun ada ulama kata, ni sebenarnya kau nak dapat untung daripada tu sebab kau ada duit. Nampak? Jadi orang yang susah patut boleh beli 50,000, jadi dah 70,000. 20,000 tu pun dah. Sebab kita beli tangguh. Bank dia kena bayar balik pada bank dengan harga 70,000. Kita pula jual dengan harga sebanyak itu. Kita beli cash dah 50. Tengok dia, ini cara bagaimana kaedah bank untuk untuk dapat keuntungan daripada duit dia yang dia ada. Menerusi memberi pembiayaan kepada mereka yang memerlukan. Itu cara dia. Ya. Tapi sekurang-kurangnya dia akan usahalah untuk dapatkan benda tu lebih lebih jelas dengan akad yang jelas. Cuma ulama khilaf kat situlah. Dalam bab muamalat ni memang khilaf. Ya. Apa? Itulah dia. Betul. Kalau orang yang faham tentang perbankan, dia akan jelas. Tapi orang yang tak faham, dia kata kenapa bank nak ambil untung juga? Islam ni macam tu, 50, pinjam 50, bayar 50. Dia tak fikir yang menyimpan ni. Dia tak fikir kalau bank koperasi, baru ni yang bank Kop Malaysia. Dia buat. Dia kata, tu yang menyimpan, yang koperasi-koperasi yang letak duit tu, semua nak untung tu. Jadi, nayalah kepada mereka. Nampak tak? Jadi, jangan kita hanya fikir kita je. Bila lah dia kata Islam, negara Islam mesti dia fikir ke negara Islam mesti kena ada hudud, mesti kena bank pinjam 50 bayar 50. Bang, kau kena banyak lagi faham tentang hukum-hukum ni. Dia tak boleh main pukul macam tu Islam terus, tak. Ya, Islam ni pun salah satu daripada kaedah yang Islam ajar. Bank perlukan keuntungan. Orang yang menyimpan duit dalam bank tu pun perlukan dividen, perlukan, sebab dia dah akad mudharabah, kan, pelaburan. Jadi oleh sebab itu kita kena faham supaya kita tidak menyalahkan perbankan, akad perbankan Islam dan sebagainya. Jadi semua tu kena faham dengan betul. Baik. Mazhab Syafi'i dan Al-Zahiri berpandangan bai'inah diharuskan. Ini kerana suatu akad itu hanya dinilai dari sudut zahirnya sahaja dan perkara yang berkaitan dengan niat diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ini yang bincang baru ni. Kan semua bank dia akan cari jalan macam mana nak duit tu dapat dikembangkan. Menerusi pembiayaan, menerusi banyaklah. Tapi akad tu jelas. Dan antara yang akad yang banyak bank guna hari ni hampir 70% adalah tawarruk. Tawarruk ni pula banyak yang salah guna. Tu saya pun ada sebut juga. Tawarruk ni kena hati-hati juga. Kalau salah guna kaedah tawarruk, scammer ramai guna tawarruk. So hati-hati. Kadang-kadang, yelah. Sebab nak nampak untung besar kan. So, apa-apa pun tuan-tuan, faham sebelum buat apa-apa pinjaman. Ataupun apa-apa pembiayaan di bank. Supaya tuan-tuan tak ada lah pergi tu, tak tahu apa langsung. Tu kena ingat. Yang bestnya lagi, wakil lah. Baru ni ada komen juga. Wakil-wakil yang pergi jumpa orang nak buat pinjaman. Saya pun ada buat pinjaman baru ni. Untuk beli aset. Jadi tak banyak, 500,000 je. Tu yang saya tahu tu. Bila saya baca dokumen kan, boleh tahan juga untung. Mana bank dapat keuntungan daripada pembiayaan ni, menarik juga. Kalau macam ni, dia akan dapat banyak sekian. Kalau macam ni, dia akan dapat banyak sekian.
Ya. Cuma saya tanyalah, saya saja, saya tahu dah ni akad, saya ambil juga pembiayaan tu. Cumanya saya tanya wakil bank ni. Dia orang tak faham. Akad apa pakai ni dalam kontrak tulis macam ni, awak faham? Oh saya tak ambil syariah. Habis kau datang cerita kat aku pun bagi faham dulu apa akad. Kalau macam ni, kalau saya faham dah saja, saya nak test. Dia datang ke pejabat kan. Sebab saya hanya bagi tahu dekat kawan-kawan yang tu nak buat pinjaman lah 500,000. Wih, tak payah pergi kat bank. Orang bank semua datang. Kata nak bagi ni bank A, bank B, bank C, semua tunjukkan dia punya keuntungan, macam mana, apa yang saya dapat, apa yang dia orang dapat. Cuma dia orang kena faham dari sudut akad tu. Itu kalau kita tak faham tu, baru ni kita bagi cadangan supaya ejen-ejen bank ni yang bawa maklumat tentang pembiayaan daripada pihak bank, dia kena tahu juga akad-akad tu. Kalau cakap tentang mudharabah, di sini ada mudharabah. Mudharabah apa kat sini? Kan? Murabahah tu apa maksud murabahah? Kau cerita kat makcik kat kampung, murabahah, musyarakah murabahah. Pening orang tua tu. Apa bodoh ya? Yang aku tahu Al-Fatihah je. 3 kul. Jadi akhirnya orang kampung bila dia tak faham, dia ambil, dia tengok, oi bayar banyaknya. Dah hampir 10 tahun bayar. Hutang masih lagi 100,000. Apa ni? Islam kat mana? Dia salahkan Islam pula. Padahal dia tak faham perbincangan akad tu. Hutang pembiayaan tu bukan lagi lah 100,000 yang dia ambil. Ada lagi benda yang bertambah. Tu dia kena faham tambahan tu apa benda. Tu benda yang dibincangkan panjang lah tuan-tuan. Tak akan selesai sebab orang makin pandai. Tapi sekarang ni tengah viral, ada seorang ustaz tu daripada belah-belah selatan tu, dia bagi tahu, orang tanya dia, kalau ada kalau nak buat pinjaman, bank mana nak pergi? Konvensional ke Islam? Dia kata cari interest yang paling murah. Viral kata, viral. Ramai orang kata, dengar ustaz ni, betul ustaz ni kata. Bank Islam, perbankan Islam pun sama, ambil mahal, yang ni mahal. Okey, kalau dah sama 800 lebih tu, pinjam 500, bayar 800, bayar yang ni, yang konvensional bayar 800, yang Islamik 840, jangan ambil yang Islamik, ambil yang konvensional, dia kata. Tu. Saya kata, macam mana tu? Tapi bila dia buat benda macam tu lah, pandangan macam tu, ramai pula yang bersetuju. Ya? Suka lah dia orang, dia kata, betul juga. Macam-macam. Tapi apa-apa pun nak selamat tuan-tuan. Jangan ambil pandangan pelik-pelik macam tu. Ambil yang Islamik. Selesai masalah. Mereka telah mengkritik hadis-hadis. Dia banyaklah perbincangan hadis. Oleh itu, boleh dimajukan lagi bagi membentuk suatu produk dalam sasaran modal Islam di Malaysia. Ini boleh menjadikan apabila institusi atau individu yang memerlukan modal untuk tujuan tertentu dapat menggunakan kaedah pembiayaan ini. Tengok, dia gunakan pembiayaan. Dia tak guna hutang. Pembiayaan, akad pembiayaan. Dengan menggunakan aset sebagai sandaran. Oleh kerana ia masih memerlukan aset tersebut, ia tetap boleh mencairkan aset tanpa kehilangan aset tersebut melalui kaedah ini. Ini baik Inah ni. Akhirnya keputusan yang diperolehi melalui Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security, ni lama punya, Januari 1997, telah memutuskan bahawa baik Inah ialah satu kaedah yang diharuskan dalam pasaran modal Islam di Malaysia. Tapi sekarang dia orang tak banyak pakai ini, banyak yang pindah ke tawarruk. Dia lagi kaedah yang lebih kompleks, tetapi nampaklah cuma ada isu juga, tetap ada isu lah. Tetap ada isu dibincangkan. Namun akad tu wujud. Bila akad wujud, tuan-tuan jangan fikir banyak lah. InsyaAllah selamat. Yang penting akad itu wujud. Akad pembiayaan itu jelas. Okay? Sebab ada yang bincangkan dari sudut akad tu kat mana? Yang macam saya sebut tadi lah. Saya ada 500,000. Saya boleh beli kereta tu dengan cash. Saya bank. Saya boleh beli cash. Yang nak guna kereta tu kau. Kan? Awak yang nak guna kereta. Jadi saya belikan dulu cash. Saya jual balik kat awak dengan harga yang lebih mahal. Ya, 70,000 awak kena bayar kat saya secara ansuran. Dia anggap macam mana?
20,000 tu adalah keuntungan. So dia bagi itu salah satu cara. Jadi ada setengah ulama kata ini salah satu niat untuk dapat untung menerusi pembiayaan ataupun hutang. Tu pandangan berbeza-beza lah dalam kalangan ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i membenarkan. Dan pandangan Imam Az-Zahiri juga membenarkan. Ya. Okey, seterusnya, adakah cas di sebalik perkhidmatan pinjaman PTPTN dikira riba? Zaman isteri saya pernah kena sampai berapa persen? 3 ke 4%, saya tak ingat. Masa tu belum revive balik fatwa. Maksud fatwa tak keluar lagi. Lepas tu fatwa keluar, dia jadi turun. Okey, PTPTN ni adalah untuk pelajar-pelajar kita lah, anak-anak kita yang buat pinjaman. Sekarang ni pun bukan semua anak-anak dapat, tuan-tuan. Syarat untuk dapat PTPTN pun agak ketat. Mara lagi ketat. Ya, lagi ketat. Bukan apa. Kenapa dia orang ketatkan? PTPTN ketatkan, Mara ketatkan. Sebab apa? Tak bayar. PTPTN 2 point berapa juta tak bayar? Yang pinjam 2.4 juta, 2.3 juta. Yang bayar hanya 300,000 orang. Komplit bayar. 700,000 orang dalam proses bayar. Baki hilang daripada radar. Mau tak pening ke? Tu dia orang duk kejar. Ni saya jumpa dengan CEO dia sendiri. Sama juga macam Mara. Saya jumpa dengan Datuk Ashraf Wajdi. Sebab saya cakap lah, kenapa tak bagi kepada, susah sangat nak bagi pada pengajian Islam. Dulu zaman saya belajar dulu, senang je. Pergi kalau kat Jordan tu, semalam saya dengan Menteri KPT, Datuk Seri Zamri, bersama dengan 500 pelajar, budak medik, budak pengajian Islam, budak bahasa. 500 orang pergi ke Timur Tengah. Tuan-tuan tahu tak, daripada 500 orang tu yang pergi ke Jordan, hanya tak sampai kot 20 orang. Ramai ke Mesir lah. Mesir harga murah. Mak bapak boleh tanggung lagi. Mesir bukan semua dapat pinjaman tu, ramai mak bapak. Faham? Father and mother. Sama macam UKM pun. Mak bapak tanggung. Dulu, yang pergi Mesir ada dapat Mara. Yang pergi Mesir ada dapat JPA. Yang pergi Mesir ada dapat juga beasiswa-beasiswa lain. Kalau di Jordan, JPA, berlambak-lambak. Mara, ramai. Yang ada yang jadi menteri pun dah, kawan-kawan. Mara. Tapi dia orang ni bayar. Ramai yang tak bayar. Tu yang Datuk Ashraf, dia kejar habis semua yang tak bayar. Peniaga satu hal, yang tu satu. Jadi macam mana dia nak bagi? Senarai nama tu berlambak-lambak, buat tak tahu. Ada yang kena dah tak boleh keluar negara. Dia buat tak tahu je. Dia boleh bayar separuh, lepas tu dia keluar lagi. Dia lambat lagi bayar. Dia tak fikir bahawa bayar hutang yang belajar ni, macam Mara apa semua ni, adalah untuk generasi yang akan datang pula. Kau jangan fikir kau dah berjaya bang. Anak-anak kita tu. Saya jaga budak UC tu. Berapa ramai dia orang tu. Nak sangat pinjaman. Tu bila dia orang minta sokongan zakat, saya senyihnya sokongan zakat Selangor. Saya tahu duit zakat Selangor banyak, dia orang bawa masuk ke UKM, tapi 13 juta yang masuk tu tu kutipan. Lepas tu saya masuk balik ke UKM, dia kan ada wakalah kan. Berapa je? Pelajar yang nak guna berapa ramai? Seluruh UKM tu, bukan fakulti saya je. Fakulti saya saja 3,000 orang. Tak kira FLSK, tak kira lagi undang-undang, ramai budak B40, dia orang minta kan. Tanya je. Selagi boleh bagi. Kalau sampai habis duit zakat tu dia pakai. Tapi tak cukup. Memang tak cukup. Kesian budak-budak tu kan. Ni PTPTN ni lawak sikit lah. Ni tak tahu kalau viral pula ni. PTPTN. Bila sebut PTPTN, suruh bayar PTPTN. Masuk dalam khutbah Jumaat, suruh bayar PTPTN. Ada yang dah pinjam. Dah pinjam lama dah, tak bayar-bayar habis lagi. Ataupun tak bayar langsung. Dia kata, Ustaz, yang patut bayarkan PTPTN ini adalah kerajaan. Dia yang janji nak batalkan PTPTN.
Saya kata. Dan orang yang janji tu dah jadi menteri dan jadi timbalan menteri. Bang, dia orang tak apa bang nak jawab. Dia tak jawab, nak jawab dia punya pasal. Saya ni yang bagi hukum, suruh wajibkan jawab. Khutbah Jumaat. Mufti tolong semak khutbah Jumaat yang ada PTPTN tu. Mufti pun kena balun. Kena balun. Sebab apa? Sebab kenapa suruh kami bayar? Sepatutnya kerajaan yang bayar kan. Tuan-tuan, dia mudah je. Kalau kamu tahu hukum, senang. Al-aslu baqa' makan ala makan. Setiap hukum itu balik pada asal dia. Masa kau tanda tangan kontrak nak ambil PTPTN, apa tulis kat dalam tu? Tulis apa? Pinjaman ke? Hadiah belajar. Biasiswa. Kalau biasiswa macam JPA, biasiswa berkontrak. Saya JPA. Biasiswa berkontrak. Bila saya habis belajar, saya kena kerja dengan UKM selama tempoh 5 tahun ke berapa tahun. Tapi dah habis dah. Saya dah 20 tahun. Kan? Isteri saya, dia habis belajar PhD, kerajaan tanggung. Dia kena kerja dengan UKM dengan USIM selama 3 ke 5 tahun. Tak apa, dia tak boleh pindah. Dia tak boleh pindah kat depan. Kalau dia pindah, dia kena bayar RM100,000, RM200,000. Kan, ganti rugi. Okey. Dia dalam kontrak jelas, tak payah bayar. Tapi dengan syarat, kau kena kerja dengan UKM. Kalau kau tak kerja dengan UKM, kau kena bayar ganti rugi. Jelas. Masa kau tanda tangan PTPTN, masa kerajaan dealer pun, saya bukan orang politik. Orang politik dia boleh janji macam-macam. Bulan kat tangan kanan pun boleh janji. Dia kata, masa akad tu tulis, saya, Muhammad Ishak Arif bin Muhammad Kashim, membuat pinjaman ataupun pembiayaan. Saya tak pernah tanda tangan benda tu, saya tak pernah ambil pun. Kata contoh dia letak pembiayaan pembelajaran sekian sebanyak RM30,000, RM20,000, RM10,000, RM15,000 contoh kan. Dan kena bayar balik selepas habis tamat belajar, kena bayar balik. Dengan charge yang telah ditetapkan oleh Muzakarah Fatwa tu ada. Dia ada charge dia. Dia tak boleh charge lebih sebab ni orang nak belajar. Dia tak boleh ambil keuntungan besar-besaran daripada PTPTN. Masa kamu tanda tangan tu, pinjaman. Maka wajib bayar. Hatta yadullad dalil ala adamin. Sehingga terdapat dalil yang mengatakan bahawa tak payah bayar. Kan? Langsai. Baru kena tunggulah arahan baru. Sekarang ni tidak ada lagi arahan daripada kerajaan kata PTPTN batal. Faham tak? Tukarlah kerajaan macam mana pun, kau tetap kena bayar juga. Sekarang ni nak kata nak tuntut janji tu, pergi cari orang yang janji. Jangan kau salahkan PTPTN. Jangan kau salahkan MARA, jangan kau salahkan JPA, jangan kau salahkan semua. Kau kena cari orang yang janji tu. Orang yang janji tu pun, dia pun takkan jawab, dia cabut lagi. Tu sebabnya, kena hati-hatilah. Saya nasihat orang politik, ni nak pilihan raya apa semua kan. Jangan menipu. Jangan janji yang kita tidak boleh buat. Janji benda yang kita mampu lakukan. Sebab kamu akan dipersoal depan Allah Ta'ala. Saya boleh cakap gitu lah. Kan? Lepas tu terpulang pada tuan-tuan lah. Susah juga ni tajuk ni. Dah ada PTPN. Ni tu letih lah tuan-tuan. Nak jawab payah betul. Orang tanya kan. Orang kata kenapa saya kena bayar? Kan kerajaan dah janji tak payah bayar. Tak ada lagi arahan bertulis. Sampai ada arahan bertulis kata tak payah bayar, baru tak payah bayar. Baik. Sejak awal diperkenalkan isu caj perkhidmatan ini sememangnya tidak pernah sunyi. Daripada polemik perdebatan dalam kalangan media massa. Saya tuan-tuan kena penyakit batuk stres. Dia bila stres dia akan batuk. Kalau tidur tak batuk. Jadi doktor kata sebab asid dalam perut tu dia kacau kita punya gatal. Saya pun tak tahu, dia bagi ubat
Ubat. Ubat apa? Bukan ubat GERD. Tapi adik-beradik GERD lah. Dia akan batuk bila stres. Baik. Risau juga sebab ustaz-ustaz ramai kena stroke. Ni yang terbaru Ustaz Haryanto. Masih kat red zone. Masih dalam keadaan kawalan rapi sebab dia ada blockage dekat kepala. Sebab otak dia mikir. Sebenarnya jawab soalan ni letih tuan. Dia otak kita akan sentiasa berfikir. Takut jawab salah. Jadi kita kena akan ingat, nak tarik benda tu ingat tu. Kalau tak jaga kesihatan, darah boleh naik lah. Tu buat santai-santai je. Saya jawab soalan santai-santai je. Saya malas nak stres-stres sangat. Kita nak hidup lama tu kan. Amalan pun tak banyak. Jadi kalau orang datang nak marah-marah tentang PTPTN, kau jangan marah-marah sangat. Kau nak, kau pergi di PTPTN. Jumpa menteri yang janjikan tu. Bukan, Timbalan Menteri. Pelbagai kempen yang dijalankan tampak semakin berjaya meningkatkan kesedaran rakyat mengenai halal haram dalam urus niaga muamalat, khususnya berkaitan riba. Sememangnya, pembangunan sistem alternatif yang bebas riba amat bertepatan dengan amaran Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Sebab dalam PTPTN, fatwa telah usahakan elak daripada sistem riba langsung. Dia ada charge, tapi charge tu charge pengurusan. Yalah, bank nak ngurus, nak bayar gaji pekerja tu, macam mana pakai duit mana? Jadi dia ada charge pengurusan. Ya? Tak ada benda yang semua, kalau kita nak harap dengan kerajaan semua, tak boleh. Kerajaan tak mampu dah nak tanggung semua. Ya? Baik. Kecelakaan riba ini turut ditegaskan oleh Nabi SAW. Ar-riba salah satu wasa'una baban. Riba ini ada 73 pintu. Riba yang paling ringan, dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Ya Allah. Itu dosa riba paling ringan. Na'uzubillah. Jangan main bab riba tu kan. Tapi orang kita ni tu, saya duk perhati kan, setakat riba tu tak ada apa sangat. Yang penting jangan makan babi. Babi tu jangan, na'uzubillah lah, bergaduh sanggup tumbuk lah tokel kedai yang ada letak gelatin babi. Tapi ambil rasuah tak apa. Rasuah tu dia anggap itu sebagai perkongsian rezeki. Jahanam. Macam-macam istilah dia guna. Istilah dia guna rasuah sebagai sedekah. Tak boleh. Rasuah sebagai hadiah, hibah. Mana boleh? Hibah ni kau bagi tak ada sebab. Contoh, kita bagi hadiah kepada isteri kita. Ada sebab tak? Ada sebab tak? Sebab sayang je lah. Dia tak ada, okey, I bagi hadiah kat you kena bagi I. Tu dia jadi lain. Azan dah. Cepat betul azan. Dia riba apa ni? Dia panggil apa tadi? Hadiah, rasuah, akad dia lain. Hadiah, akad dia lain. Sedekah, hadiah apa ni? Dia punya akad dia lain. Rasuah, akad dia lain. So hati-hati, ya, tuan-tuan dan puan. Kita bagi lalu azan, lepas tu saya buka soalan kalau ada.
Isu PTPTN ni nanti kita sambung pada pertemuan akan datang. Sebab panjang dia punya perbincangan. So saya jawab soalan pun ada banyak. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada tengok video TikTok. Ada seorang warga emas tidak menutup aurat yang sedang mengaji Al-Quran. Ada komen-komen netizen kata beliau tidak perlu menutup aurat kerana usianya yang sudah tua dan tiada keinginan syahwat. Mohon pencerahan Ustaz. Perkara ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 60. Apabila Allah kata apa? Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti daripada haid dan berkahwin. Yang tiada lagi keinginan untuk berkahwin. Maka, kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nur itu, maka tidaklah berdosa ke atas mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka. Ayat ni kena faham betul-betul. Pandangan Imam Al-Qurtubi menegaskan bahawa bagi orang-orang tua, orang Arab dulu dia akan tutup semua muka dia takkan nampak dia punya wajah dan sebagainya. Jadi bila dah tua, dia buka muka dia. Muka dia. Pergelangan tangan dia. Dah tua. Dan tidak ada orang bernafsu pun tengok dia. Dalam keadaan itu dibenarkan dan tidak salah. Dalam mazhab Syafi'i, wanita wajib tutup aurat semua keadaan sehinggalah dia meninggal dunia, samalah macam lelaki. Walaupun dia dah habis haid, walaupun dia dah tua, kena tutup aurat sepenuh. Bagi selamat daripada fitnah. Manakala ulama yang kata boleh buka itu, diorang detailkan lagi. Buka itu bila dia tidak sedar atau dalam keadaan nyanyuk. Contoh, dia tak sedar apa yang dia buat. Dia buka, salah tak? Berdosa tak? Dia tak berdosa. Sebab apa? Dia dalam keadaan tidak sedar. Dan dalam keadaan yang uzur bagi seorang yang tua. Sama ada dia kencing manis pun boleh menyebabkan dia tak ingat. Makan ubat pun, terlebih banyak makan ubat pun, dia akan menyebabkan dia tak ingat apa yang dia buat. Kalau kena penyakit nyanyuk, al-haram pun sama juga. Dia akan buat sesuatu yang bercanggah dengan syarak, tapi dalam keadaan dia tidak sedar. Jadi orang-orang ini tidak berdosa. Itu pandangan ulama terhadap wanita yang membuka aurat. Sudah tua, membuka aurat. Jadi cumanya apabila perempuan ni tadi, makcik tua ni, dia baca Quran, saya tak tengok TikTok ni, dia live kan TikTok ke, wallahualam, perkara itu dia telah membuka ruang untuk perbalahan, fitnah. Dia nak baca seorang-seorang tak tutup aurat kat rumah, biarlah, itu dia. Dia seorang-seorang kat rumah, dia nak baca tanpa tutup aurat. Salah ke? Tak salah. Cuma adab dia. Adab, dia nak baca Quran, eloknya dia tutup dia punya aurat. Supaya adab dengan kalam Allah. Itu satu. Jadi, adakah perempuan ni berdosa? Dia buka aurat dia di hadapan khalayak ramai? Dalam mazhab Syafi'i, dia berdosa. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan aurat dia kepada orang awam. Masalah sekarang ni, dia anggap dia tak ada nafsu. Tapi pakcik-pakcik yang sama umur dengan dia tengok, bernafsu. Kan? Kalau abang, geng-geng kameraman yang rakam ni, dia tak ada nafsu tengok dia. Dia sebab bukan umur dia. Pakcik-pakcik yang atas kursi ni akan bernafsu tengok. Tengok, boleh tahan juga kan? Rambut putih sama dengan aku. Dia sama umur. Jadi tak boleh. Baik, tutup dia terus lah. Tutup terus pintu-pintu maksiat itu. Baik. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang isu RZ. Member yang Ustaz nyatakan dalam FB baru-baru ini. Kecoh satu dunia. Bagaimanakah boleh berubah hukum dari harus kepada haram? Terima kasih Ustaz. Isu ni kecoh. Saya dah tengok beberapa kali penganjuran motor-motor ni. Baru ni dia di Melaka. Itu motor apa tah?
Yamaha X5 ke apa ni. Gitu lebih kurang. Lepas tu yang baru ni RZ kat mana? Terengganu. Dia bukan masalah negeri Ini masalah penganjuran. Saya tengok setiap kali buat penganjuran tu mesti akan ada yang terkorban. Korban pula nahas yang mengerikan. Ya, langgar 5 orang sekali mati sekaligus. Ni yang 8 ni, RZ 8 ni mati pula orang kata apa? Lebih hampir 11 orang. Ya, data menunjukkan 11 orang. Memanglah orang kata alah sikit daripada 100 orang, daripada 1000 orang mati 11 orang, itu biasa. Sebab apa? Itu adalah qada dan qada Allah Taala. Amboi kau. Aduh, bang, nyawa ni satu nyawa pun dikira salah untuk kita membiarkan nyawa melayang begitu. Tak boleh. Kenapa dadah diharamkan? Kerana dadah itu boleh merosakkan nyawa walaupun seorang. Dia tak boleh. Sebab Islam jaga nyawa. Satu. Nombor dua. Arak diharamkan. Kenapa arak diharamkan? Kerana dia boleh merosakkan akal, menghilangkan akal. Ketika minum arak. Maka arak diharamkan dalam semua keadaan. Ada orang kata, apalah nak haramkan. Saya minum sikit je kot. Dia kata, dia kira main sikit tak boleh. Sebab mendatangkan mudarat pada nyawa. Kenapa rokok diharamkan? Kerana ia mendatangkan mudarat pada perokok dan perokok pasif. Walaupun ada yang kata, Ustaz, saya dah umur 70, Ustaz, isap rokok. Okey, tak mati. Anak angkat saya, tak isap rokok. Mati dah, umur 40. Aduh, dia main pukul macam tu. Dia bukan kira an-nadir lah hukmalahu. Benda-benda yang nadir tu kita boleh ambil pukul. Tak boleh nak ambil hukum. Dia kena ambil umum. Bila kita keluarkan hukum, kita tengok keseluruhan. Saya tak keluarkan hukum. Saya kata kemungkinan boleh berubah. Daripada harus, penganjuran itu berubah jadi haram. Kalau kita tidak kawal dengan betul. Faham tak? Bila berlaku aksiden, ramai-ramai. Depan saya balik daripada Kelang. Kebetulan geng-geng tu bawa sampai daripada Terengganu mungkin. Dia potong kereta ni. Wish, saya kata. Takut saya tengok. Ramai-ramai dia orang potong kereta ni. Lorong 3, lorong 2. Ada yang potong belah kiri, ada potong belah kanan. Sebab nak berlumba ni. Siapa sampai awal. Sedangkan dia tak tahu yang Kelang ni lubang banyak. Saya bawa kereta saya pun masuk lubang, pecah tayar. Ini kan motor. Jadi itu sebabnya kita sayangkan nyawa dia. Nyawa anak-anak dia. Tak ada orang yang sihat dengan orang perempuan. You all benar ke anak-anak bawa motor pergi jauh-jauh itu? Oh kak. Tak. Saya ada anak lelaki. Mak dia bising nak bawa motor pergi KL pun mak dia tak bagi. Saya suruh anak saya, dah ada motor ada. Kau bawa lah Grab food kan. Oi, mak dia tak bagi. Janganlah bawa Grab food motor. Itu bawa Grab food kawasan Bangi ni pun. Ini sampai Terengganu. Itu yang ramai buat TikTok tu. Tidur dengan RZ. Sebab isteri tak bagi. Tidur dengan RZ. Isteri tak bagi. Sebab apa isteri? Isteri sayangkan nyawa. Tu nombor 2. Nyawa. Kalau tak dapat, dia boleh pergi. Tapi kena kena ada kawalan lah. Kena ada kawalan yang jelas. Macam geng-geng yang bawa motor Harley Davidson yang besar-besar tu kan. Dia orang ikut arahan. Dia ada ketua kat depan, belakang, dia ramai-ramai. Dia tak kacau kereta, dia tak potong merata-rata, dia ada mengganggu jalan raya, melumba tengah jalan. Dia ikut arahan. Jangan masuk, jangan keluar. Dia ada arahan. Dia pakai ni semua tu. Tu dia orang pergi mana-mana pun dia balik. Adalah aksiden, tapi tak adalah sampai setiap kali buat mati 10 orang, mati 5 orang, mati 7 orang. Tu. Kita fikir kat situ satu. Yang ketiga, kenapa boleh berubah daripada harus kepada haram itu? Apabila pembaziran mungkin berlaku. Ni sekarang kita zaman gawat tuan-tuan. Gawat sebab peperangan tak settle lagi. Dekat kementerian sekarang ni, mesyuarat tak ada makan tau. Tak ada makan. Saya bawa tetamu daripada Thailand, kita ada buat program antara Fakulti Islam dengan Thailand. Kita nak buat kerjasama untuk pelajar masters dan PhD. Alhamdulillah, datang 9 orang wakil nak buat besar-besaran. Alhamdulillah, kita nak akan buat dia punya dokumen, bawa keluar makan.
Bila bawa keluar makan, nak makan kat bawa datang fakulti, malu saya nak makan apa? Biskut. Bos, kita pergi sana, tom yam dia bagi. Tom yam kuning, tom yam putih, segala tom yam dia tunjuk kita. Tak boleh, malu saya. Saya bawa pergi minum. Tengah hari bawa minum, makan, tengah hari bawa petang buat minum. Uish, tuan-tuan. Sekali minum pun dekat 300, 400 orang. 400 ringgit. Nah, nampak tak? Sebab apa kerajaan terpaksa sekat? Sebab nak jimat. Nak bagi banyak lagi benda-benda yang lain kepada rakyat. So kita jimat lah, macam kami mesyuarat ni sekarang memang tak ada makan. Jadi dalam keadaan jimat bercemat tu, tiba-tiba kita pergi ke naik motor tu, itu keluar duit. Baiki motor, tukar tayar, enjin, minyak, kan? Baik kita simpan duit tu, mungkin 1,000 lah, dia kata banyak ustaz, 1,000. 1,000 bagi orang yang tak ada duit sikit banyak. 1,000 kalau kau simpan, anak nak masuk bulan 9 ni, 9 dan 10 masuk universiti tau. Budak masuk universiti. Baik simpan. Tak kita, kalau kita, ustaz saya tak ada anak-anak. Betul. Takkan kau dah ada adik-beradik. Mungkin abang kau tak cukup duit ke? Kat situ kau bantu. 2. Yang ketiga, anak nak masuk universiti, sekolah bulan 1 kan? Banyak benda nak beli, keperluan. Jadi itu semua tuan-tuan, saya melihat dari sudut perkara-perkara yang boleh merugikan kita lah. Bagi saya lah. Cuma saya kata, kerajaan perlu kaji lah. Kerajaan negeri perlu kaji, kerajaan pusat pun kena kaji. Bukan saya kata haram, cuma kena kaji kebaikan, adakah maslahah kat situ ataupun mafsadah yang lebih banyak. Ya. Tapi biasalah orang ni marah kata, oh ustaz, yang mandi air dekat KL tu tak keluar fatwa pula. Allah. Dah keluar dah pandangan kan, hukum dah keluar dah pandangan hukum. Kau tak faham lagi ke? Baca tak? Lepas tu nak komen banyak. Bacalah tu kan, banyakkan membaca. Bukan mufti-mufti nak bagi hukum sembarangan, tak. Dia orang lihat banyak sebab. Ya. Saya tak ada masalah. Cuma saya fikirlah, kalau daripada dia pergi tu, RM1,000 tu bernilai yang besar. Kita bersama dengan masyarakat kan, kat sekolah, dekat universiti, kita tengok budak-budak tak cukup makan. Baik kau fikir nak bantu anak beranak kita belajar, bagi dia orang sambung belajar, sambung duit, bayar yuran dan sebagainya. Ya. Baru ni saya dapatkan duit RM5,000, RM50,000. Dapat seorang RM1,000 pun, bersyukur budak-budak B40 dekat UKM tu. Orang ada duit zakat, dia bagi RM50,000. Suka tu. Orang tu 10 RZ dia boleh beli. Kaya. Dia bagi RM50,000, bagi zakat. Saya tengok budak-budak yang dapat zakat tu happy. Rupanya ada yang sampai duit yuran tertunggak tak boleh nak bayar. 800, 700, 600. Jadi bila kita bayar kan, adalah 300 dapat poket dia. Jadi selesai. Suka macam ni dia orangnya. Jadi kita tengok tau macam mana kesusahan budak-budak, ya, anak-anak kita. So saya lihat dari sudut dari sudut pandang yang berbeza mungkin. Tapi geng RZ marah lah kat saya. Tak apa. Tak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita berhenti dulu sekat ni. Banyak sikit. Berapa soalan? Allah. Satu je lah. Satu je. Hari ni saya tak berapa nak sihat lagi. Sekarang dalam konsep teknologi, orang menggunakan umbatan atau makanan kapsul. Jadi kalau macam dulu kapsul digunakan macam kapsul Dracula, diorang makan untuk elakkan daripada gigitan nyamuk apa semualah. Lagi satu yang jadi masalah sekarang, orang gunakan kapsul, gunakan perasa binatang babi yang mana selalu di luar negara selalu dah banyak lah digunakan untuk mengenyangkan sistem pengadaman situ ni. Jadi kalau macam orang tu travel macam angkasa ke apa, dia makan kapsul tu untuk mengenyangkan pengadaman. Jadi terkandung dalam perisa, ada perisa babi lah diorang gunakan. Jadi macam mana usul tu untuk menahan tentang apa. Yang keduanya tentang kalau kita pergi kat dapur, orang yang buat restoran barbecue,
masak binatang barbecue ni, cara pembakaran, dia punya asap tu akan keluarkan satu benda yang melekat pada kita lah kalau kita lalu tu baju-baju. Dan kalau kita kadang-kadang melekat tu, rupa macam bau tu lah binatang tu. Jadi adakah cara penyucian dia, cara kita muhrazat satu tanah ni ataupun cuci biasa saja pasal asap tu yang buatkan dia melekat. Okey. Macam mana? Baik. Okey, Okey, tuan-tuan. Soalan Haji ni panjang tapi saya pendekkan lah. Pertama, menggunakan kapsul babi untuk tujuan-tujuan sebagai contoh tahan lapar, untuk tujuan-tujuan lain lah. Dia lebih kepada tahsiniat. Tahsiniat ni hanya tambahan. Tahan lapar ni boleh je, tak payah makan kapsul-kapsul tu. Ya, kau puasa je, makan sahur, settle masalah. Tak payah kapsul babi dan sebagainya. Maka semua jenis-jenis yang tambahan untuk kosmetik menggunakan bahan daripada babi hukumnya haram. Tak boleh. Sebab ia bukan satu keperluan, bukan darurat untuk guna benda tersebut. Kecuali terpaksa makan ubat yang menggunakan kapsul ataupun gelatin babi ataupun bahan daripada babi bagi tujuan penyakit mengurangkan kena kena serangan jantung. Disebabkan kalau dia tengok pada darah tu pekat tak pekat, tu doktor pakar jantung tahu dah tu. Itu tak ada pilihan. Darurat, kalau tak makan mati orang tu. Boleh makan. Bahkan wajib makan. Sebab apa? Sebab itu kalau tak ambil boleh menyebabkan kematian. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Sehingga terdapat kapsul yang baru yang diperbuat daripada lembu atau sebagainya. Satu. Tadi yang Haji jawab, yang Haji tanya panjang-panjang semua cerita tu, semua tu haram, tak boleh. Sebab tambahan itu hanya kosmetik je. Kosmetik. Nombor dua, lupa pula apa dia? Barbecue. Asap barbecue. Dia barbecue. Tak, ni babi ke apa? Barbecue apa? Babi ke apa? Lepas tu Haji tanya kena samak tu apa pasal? Asap tu? Oh. Dia macam ni, mudah Haji. Bila kita nak kena samak, bila babi ni, samak ke sertu ke, bila kau sentuh direct. Sentuh direct. Direct. Tapi kalau katakan tak direct, macam saya kata bawa motor, tiba-tiba lori babi lintas. Tu imam Sungai Ramal dua pula. Tengah bawa lori babi keluar. On the way ke satu tempat. Tak ada kena babi tu kan. Tapi kalau masuk dalam makmal, ada. Dia punya hama dah melekat pada badan. Tapi itu semua tak dikira sebagai najis. Sebab apa? Itu dipanggil umum balwa. Benda yang tak dapat dielakkan. So, bau barbecue apa semua tu kan. Itu kan babi. BBQ. BBQ tu, lekat kat badan pun tak payah samak. Basuh macam biasa je. Hatta kalau dia orang yang bukan Islam, dia buat BBQ daripada daging babi pun berasap. Tuan Haji lalu naik basikal ataupun tengah jogging ataupun tengah berjalan, oi bau. Lepas tu balik samak dengan air tanah. Jangan. Tak ada apa. Asap tu biarlah dia asap. Dia tak kena pada Haji, kecuali dah babi tu melompat, melekat kat Haji, berlari sana, itu baru kena samak. Faham je? Alhamdulillah. Dah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa pada bulan depan. Bulan depan saya jawab detail lagi tentang PTPTN. Minta maaf tuan-tuan, mengganggu sikit sebab batuk tak settle lagi. Doakanlah bagi sihat. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi.